tu hak Allah Taala kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu makna kata basirah Allah Azza wa Jalla ataupun basar Allah Taala. Alam tara kaifa alam tara alam tara anna Allah ya'lam. Sah? Itu makna ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni duduk di tengah. Doktor mengaji masalah siyaqil kalam, as-sibaq was-siyaq wal lihaq. Lepas tu apa ayat Ar-Rahman al-Istawa summa stawa al-arsy tak tengok juga sawabi wala wahid. Nah? Sama juga mana ada Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahu. Nah, ada itu. Semua ada sawabi wala wahid. Ada orang panggil lihat, nah, dan sibak dia. Hak sebelum dengan hak menghubungi dia. Sama ya. Kaedah ni bukan untuk ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum saja. Nah, dia serta kamu di mana saja kamu berada. Kalau pakar, buah tak takwil kan? Buah tak iktibar. Nah, sabit dan lahir kan? Tak tengok ayat sebelum ayat selepas. Nah, memang betul Mu'tazilah. Tuhan berada di mana-mana. Betul tak Mu'tazilah? Tak betul. Pasal apa? Pasal ayat ni bukan nak cerita zat Tuhan duduk di mana-mana tempat. Bukan. Tu mana? Tengok ayat sebelum ayat selepas. Ayat belum ayat selepas cerita pasal ilmu. Kayak gitu. Tu. Cerita pasal ilmu. Bermakna wa huwa ma'akum. Dia Allah ilmunya, pengetahuannya. Nah, serta kamu di mana saja kamu berada. Gitu kan. Sama lah Ar-Rahman al-Istawa. Cuba tengok ayat sebelum ayat selepas. Mesti duk cerita yudabbirul amra minas sama. Nah. Summa ya'ruju ilaihi fi summa stawa ila sama. Nah. Khalaqa sab'a samawat. Nah. Semua cerita pasal khalq. Bermakna istiwa tu bukan istiwa dengan makna menetap tamakun, bukan. Nah. Istiwa situ istiwa dengan makna tadbir. Nah. Istiwa khalq wa tadbir dia panggil. Nah, tertinggi mencipta, mentadbir. Sebab tengoklah wahid pasal wahid. Tengok lihat dan sibak dia. Pandai lihat sibak dia. Ayat lain. Pak Rahman Istawa ada lihat sibak. Sama.